Belum apa dia lepas mati. Masuk poket. Boleh. Sama macam apa? Tu apa macam-macam. Sama macam. Sekarang ni semua pakai itu. Orang pantai yang ingin ambil. Cik ikut yang sebelah punya mana? Ayah nak cari air kat wajah yang tadi. Air tadi aku ada bawa air tu tadi. Jati sini. Sini. Mana 300? Ini ada 2 line. Oh, 2 line. 2 line. Satu, dua. Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama saksikan satu akad pernikahan, iaitu Cik Muhammad Haziq bin Maslan bersama dengan pasangannya Nur Syafiqah Syarina binti Muhammad Fazilah yang akan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi sebelum kita mulakan majlis akad nikah kita, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah
Syafika Sarina binti Muhammad Fazilah. Saya ke? Pada pagi ini kamu akan dinikahkan dengan Muhammad Haziq bin Maslan. Adakah kamu setuju? Okay, Alhamdulillah, nanti perempuan dah setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muhammad Fazilah bin Mas, wali kepada Nur Syafika Syarina binti Muhammad Fazilah, mewakilkan kepada Tuan untuk menikahkannya dengan mas kahwin dengan Muhammad Haziq bin Maslan, dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Saya memang sebagai wakil untuk menikahkan Nur Syafika Syarina binti Muhammad Fazilah dengan pasangannya Muhammad Haziq bin Maslan dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Firman-Nya lagi dalam suratul Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu Allah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, ia bukanlah dari kalangan umatku. Dan sabdanya lagi, mana-mana pemuda yang telah berkahwin, maka menjeritlah syaitannya seraya berkata, aduhai, celakalah diriku, orang muda ini telah selamat daripada tipu dayaku. Dan sabdanya lagi, berkahwinlah kamu akan perempuan-perempuan, kerana sesungguhnya perempuan-perempuan itu boleh mendatangkan keberkatan kepada harta. Fa inna umurakullah ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر أتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Muhammad Haziq bin Maslan. Aku nikahkan dan aku kahwinkan akan dikau dengan Nur Syafika Sarina binti Muhammad Fazilah yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Syafika Sarina binti Muhammad Fazilah dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Barangkali saya tinggalkan isteri saya Nur Syafika Sarina binti Muhammad Fazilah selama 4 bulan hijrah, berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal ia tak akan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian ia atau wakilnya mengadu ke mahkamah dan mentara tampik aduannya di sisi mahkamah syariah. Ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu bertakwa
salah satu talak. Demikianlah lafaz talik saya. Adalah saya Muhammad Aziz bin Maslan, suami kepada Nur Syafiqah Syainah binti Muhammad Fazliah, yang telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteri saya emas kawin sebanyak RM300 tunai. Oleh itu, adinda hendaklah menunjukkan taat serti kepada kekanda sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihat kekanda selagi mana dia tidak mencegah mengaku Islam dan undang negara. Lambat dia. Ya. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badrun alaina, fahtafat minhul budhur misla husnik ma ra'ayna. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Rabbi'i amna jami'a bijami'in solihati, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sama anniversary. Sama anniversary ya. Ngazik. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Selawat satu yang kena diri. Amin ya rabbal alamin. Nanti diucapkan sambutan selamat disempurnakan oleh Imam Masjid Pak Rabu kita pada hari ini dan diiringi oleh ahli waris pengantin lelaki dan yang telah disediakan oleh pihak tamu kita pada pagi ini. Silakan. Ya. Kau nampak dalam kafe ya. Okey, kita bagi pada hadirin bersama yang itu ada pagi kita pada pagi ini. Silakan sementara penantian kita saya membatalkan semayang naik. Silakan. Pagi ini saya bersamakan anda semua. Saya terpaksakan daripada Malaysia dan saya berkenan di Jasin Muakan.
Ni orang lambatnya. Lama orang queue. Boleh lambat orang nak ambil. Beratur panjang. Lelaki daripada lorong Pandan Melaka. Dia buat jam. Pada pagi kita pada pagi ini dipersilakan. Dan juga di syarak masjid Kampung Pari Rabu. Tempat yang sama-sama menikmati suara hari pagi. Yang telah disediakan oleh Pak Umar kita pada pagi ini. Dipersilakan.